Beliau sebenarnya masih ada satu dasar tentera bahawa tentera darat kekurangan anggota. Jadi satu daripada sumber untuk mengisi kekurangan ini ialah untuk mengambil askar watan yang layak dari segi kesihatan, dari segi umur, dari segi akademik, dilatih bagi basic training dan seterusnya menjadi tentera biasa. So Adam ada seorang daripada yang terpilih dan diberi latihan di Ken Tambun. Itu 4 ranger. Pada hari yang dia terfikir nak datang Kuala Lumpur itu, seperti saudara Syarif cakap tadi, menembak dibatalkan. Dan hari semalamnya kebetulan dia dapat gaji. So he's got the money. That's very important factor. Masa itu gaji dia bagi cash. Jadi dia tak fikir dia nak inilah peluang dia nak pergi Kuala Lumpur, nak mengadu hal-hal yang dia dah kena. Dan itu yang dia naik bas, sebab senjata M16 ni kita boleh pecah-pecahkan, kecil, letak dalam bag boleh. Dan dalam perjalanan dia, this is one factor I think not mention before. Dalam perjalanan dia banyak roadblock polis, naik bas, tak ada apa-apa lah. Tak ada, dia pun tidak disyak dan sebagainya. You must remember at that time there is some political tension kan. MCA UMNO Youth Party so itu sebab ada roadblock dan sebagainya. Sampai Kuala Lumpur, kalau saya tak silap dia kata dia tak pernah datang Kuala Lumpur. Naik taksi tanya pergi mana, dia kata mana-manalah saya dah duduk hotel. So itu yang bawa dekat Chowkir Road tu. Malam tu tak ada apa-apa jadi. Dia tengok bola final. Dia pergi makan warung, ada TV, final bola. Malam tu dia balik tidur aman. Now the problem starts hari besoknya, hari Sunday. Bila dia telah bukan disergah tapi ditanyai oleh hotel owner tu, suruh dia bayar sewa. Itu dia buat dia marah. Itu yang dia naik atas bilik, dia tulis sebagainya, dia pakai, dia punya boot. Sunday itu yang dia pergi, dia marah balik. Dia dah kenang balik peristiwa kenapa dia datang Kuala Lumpur. Permohonan itu sedikit saja. Dia kata pihak polis mohon seorang pegawai tinggi Kementerian Pertahanan cuba dapat Adam balik sebelum tindakan lain diambil. Di tingkat lain tu saya tak tahu lah. It's mental speculation. So dengan tidak ada lena sebagainya, saya diarahkan terus pergi ke Chowkir Road ataupun ke Kembali dengan ditemani oleh seorang pegawai Richard. Sementara dalam perjalanan itu tahulah latar belakang sedikit Adam sampai Chowkir Road jumpa IGP dan jurnalis yang dia kata you do your job, dia kata it's last chance. So I don't know what ini by last chance. So then anyway pergi ke Wisma Sabarudin and then I cubalah cakap dengan dia itulah bangunan Sabarudin dengan bangunan flat yang dia ada itu tak jauh, I think about 50 meters, 40 meters tu kurang. Tapi kalau direct tu memang sound boleh sampai kan. So saya cakap dengan dia, introduce saya, siapa saya, kenapa saya datang bagi dan sebagainya, kenapa awak buat macam tu. So bila saya cakap tu, saya tersentuh kepada mak dia, girlfriend dia. Whether true or not, I don't know, because somebody told me dia ada girlfriend. I use that fact. You know lah, orang Melayu ni kalau mak bapak kita lebas kita. So I use that angle. So dah cakap. Finally he responded. It's one word. Tipu. Lesson here is that no matter jahat, naughty, mischievous a soldier is,
the respect for his commander is still there. Ada. Mungkin ini tabiat orang Melayu ataupun through dia punya latihan, dia punya taat setia kepada ketua tu masih ada. Kalau tak banyak pun ada sikit. Ada juga dia dengar. Macam mana pun